Mungkin dia jadi engineer, mungkin dia jadi yang berhormat, mungkin dia jadi petani, penuris getah, jadi cikgu, pekerja kilang, apa juga pekerjaan yang kita ceburi yang mendatangkan hasil keduniaan iaitu gaji kita, jangan sampai kita lupa untuk mencari gaji yang kita nak belanja di akhirat, nama dia pahala. Kita pergi kerja tempat kita kerja dapat gaji mungkin 1,000, mungkin 5,000 ikut jenis pekerjaan yang kita ceburi. Kita pergi masjid dapat pahala. Pahala tu lebih hebat daripada gaji kerana gaji tu kita belanja dekat dunia. Lepas tu kita mati, kita tinggal duit. Tapi pahala kita nak nikmati kelebihan dia di alam yang kekal, yang kita tidak akan mati selama-lamanya. Maka sudah tentu pahala itu lebih daripada harta.